Jadi istiqamah. Tuhan tak akan khanati orang yang berusaha. Dia menguji orang yang berusaha. Tuhan tak akan mengkhanati orang berusaha. Maka tu istiqamah. Kamu akan lihat titik-titik keajaiban. Benda ni begini bila kita menghasilkan sesuatu yang baru, Tuhan tangguhkan kejayaan bukan kerana mendera kita, supaya pada hari kita berjaya ni, kita orang dah bersedia. Faham kita berusaha, kita nak kejayaan. Tapi kalau dibagi awal, nanti kamu jadi macam saya sebut tadi. Jadi kalau Allah belum bagi lagi kamu kejayaan, dia sedang bagi kamu ilmu. Kalau Allah belum lagi bagi kamu kejayaan yang kamu nak ukur sebagai berjaya, berarti dia sedang bagi kamu kekuatan. Kalau Allah sedang tangguhkan satu waktu untuk kamu berjaya, berarti dia tangguh kerana kamu belum bersedia. Jadi itulah cara Allah sayangkan kita. Bukan Allah sayang kita dengan bagi kita semua kejayaan yang kita nak. Dia bagi kita kekayaan, jiwa kita, mental kita, supaya pada hari kita menang, kita tak menang sebagai orang yang cuai. Pada hari kita berjaya, kita tak berjaya sebagai orang yang rosak. Kerana kejayaan dan kemasyhuran ni adalah tempat yang paling merosakkan manusia. Jadi jangan tanya tentang kejayaan terlalu banyak pada diri kita. Tanya esok nak buat apa manfaatnya. Esok nak buat apa, bagaimana nak menjadikan dia lebih bagus. Hari ini ada kesilapan, bagaimana nak membaikinya. Kerana lagi banyak niat baik kamu untuk melakukan sesuatu menjadi baik, pastikan lebih banyak perlindungan Allah bagi pada kamu.